Petikan 1. Berita penyelewengan diesel. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan berita berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Alor Star, 4 lelaki termasuk seorang pekerja sebuah stesen minyak di Baling ditahan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sar Hidup KPDN Kedah kerana disyaki cuba menyeleweng diesel. Serbuan dilakukan 4 pegawai dan anggota penguatkuasa KPDN Baling semalam berdasarkan hasil risikan yang dilakukan sejak beberapa minggu yang lalu. Pengarah KPDN Kedah Muhammad Nizam Jamaluddin berkata, hasil pemeriksaan awal mendapati sebuah lori di stesen minyak itu sedang mengisi diesel ke dalam beberapa tong dalam keadaan mencurigakan. Muhammad Nizam berkata, pasukan serbuan turut menyita diesel dianggarkan berjumlah 500 liter bernilai ringgit Malaysia 1075. Selain itu, beliau berkata 3 tong plastik berkapasiti 200 liter dan lori terbabit disita untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122 iaitu mana-mana orang jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan penalti sehingga ringgit Malaysia 1 juta atau penjara selama 3 tahun atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan pertama. Manakala kesalahan kedua dan seterusnya, denda tidak melebihi ringgit Malaysia 3 juta atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Kes ini juga boleh disiasat mengikut kesalahan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2011 Akta 613. Oleh itu, pihak berkuasa telah menetapkan langkah-langkah bagi mengelakkan penyelewengan diesel ini daripada terus berlaku dengan cara meningkatkan pemantauan dan risikan di kawasan stesen minyak, memperketat syarat pembelian diesel dalam kuantiti besar serta menjalankan kempen kesedaran mengenai hukuman yang menanti jika melanggar undang-undang. KPDN Kedah turut memberikan amaran keras terhadap mana-mana individu dan pengusaha stesen minyak di negeri ini supaya mematuhi perundangan yang dikuatkuasakan oleh kementerian. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan umum akan dibaca sekali lagi. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan.
Dengar petikan berita berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Alor Star, 4 lelaki termasuk seorang pekerja sebuah stesen minyak di Baling ditahan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah kerana disyaki cuba menyeleweng diesel. Serbuan dilakukan 4 pegawai dan anggota penguatkuasa KPDN Baling semalam berdasarkan hasil risikan yang dilakukan sejak beberapa minggu yang lalu. Pengarah KPDN Kedah Muhammad Nizam Jamaluddin berkata, hasil pemeriksaan awal mendapati sebuah lori di stesen minyak itu sedang mengisi diesel ke dalam beberapa tong dalam keadaan mencurigakan. Muhammad Nizam berkata, pasukan serbuan turut menyita diesel dianggarkan berjumlah 500 liter bernilai ringgit Malaysia 1075. Selain itu, beliau berkata 3 tong plastik berkapasiti 200 liter dan lori terbabit disita untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122 iaitu mana-mana orang jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan penalti sehingga ringgit Malaysia 1 juta atau penjara selama 3 tahun atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan pertama. Manakala kesalahan kedua dan seterusnya, denda tidak melebihi ringgit Malaysia 3 juta atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Kes ini juga boleh disiasat mengikut kesalahan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2011 Akta 613. Oleh itu, pihak berkuasa telah menetapkan langkah-langkah bagi mengelakkan penyelewengan diesel ini daripada terus berlaku dengan cara meningkatkan pemantauan dan risikan di kawasan stesen minyak, memperketat syarat pembelian diesel dalam kuantiti besar serta menjalankan kempen kesedaran mengenai hukuman yang menanti jika melanggar undang-undang. KPDN Kedah turut memberikan amaran keras terhadap mana-mana individu dan pengusaha stesen minyak di negeri ini supaya mematuhi perundangan yang dikuatkuasakan oleh kementerian. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan 2. Diary. Perkampungan Penulis Muda Pelajar Sekolah Menengah Negeri Johor. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan diary berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. 10 April 2009. Buat kali ke-8 sejak tahun 2009, DBP Wilayah Selatan DBPWS secara tetap menggerakkan Perkampungan Penulis Muda Pelajar Sekolah Menengah Negeri Johor dan dianjurkan bersama dengan Jabatan Pelajaran Negeri Johor JPNJ. Pendedahan terhadap kaedah serta teknik penulisan karya kreatif terutama kepada pelajar tingkatan 4 hingga 6 merupakan asas dalam perkampungan ini. Program ini diadakan pada 10 hingga 13 April 2009 di Tanjung Puteri Resort, Pasir Gudang, Johor. Sebanyak 44 orang pelajar tingkatan 4 sekolah menengah terpilih mewakili 10 daerah di negeri Johor dan 10 orang guru pengiring terlibat dalam program ini.
Antara objektif program adalah mencukil bakat pelajar dalam penulisan karya kreatif terutama karya puisi dan cerpen, menggalakkan pelajar menghasilkan karya kreatif yang bermutu dan memupuk pelajar agar menghargai karya kreatif moden dan tradisi. 11 April 2009, penceramah dan pembimbing utama Encik Azhar Saleh, Munshi Dewan DBP berkongsi ilmu dan kaedah penulisan karya puisi dan cerpen. Selain fokus utama terhadap penulisan karya kreatif, para peserta juga diberikan motivasi tentang kepentingan dan keistimewaan bahasa Melayu yang harus diutamakan penggunaannya sebagai bahasa kebangsaan yang termaktub dalam perlembagaan negara. 12 April 2009, setiap peserta dibimbing dan diberikan tugasan untuk menyiapkan sekurang-kurangnya 3 hingga 5 buah karya puisi dan sebuah cerpen yang bersesuaian dengan peringkat umur peserta. Turut membantu peserta ialah Zaid Akhtar, Rohaidah Yun, Muhammad Taufik Mahmud, Hamzah Rahman Soriat dan Hamzah Hamdan yang menyemarakkan semangat para peserta untuk menghasilkan karya. 13 April 2009, sesi bengkel puisi dan cerpen secara interaksi dua hala ini amat digalakkan agar para peserta dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh. Para peserta juga disarankan menghasilkan beberapa karya untuk dibincangkan serta diulas oleh para penceramah dan pembimbing. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan umum akan dibaca sekali lagi. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan diary berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. 10 April 2009. Buat kali ke-8 sejak tahun 2009, DBP Wilayah Selatan DBPWS secara tetap menggerakkan Perkampungan Penulis Muda Pelajar Sekolah Menengah Negeri Johor dan dianjurkan bersama dengan Jabatan Pelajaran Negeri Johor JPNJ. Pendedahan terhadap kaedah serta teknik penulisan karya kreatif terutama kepada pelajar tingkatan 4 hingga 6 merupakan asas dalam perkampungan ini. Program ini diadakan pada 10 hingga 13 April 2009 di Tanjung Puteri Resort, Pasir Gudang, Johor. Sebanyak 44 orang pelajar tingkatan 4 sekolah menengah terpilih mewakili 10 daerah di negeri Johor dan 10 orang guru pengiring terlibat dalam program ini. Antara objektif program adalah mencukil bakat pelajar dalam penulisan karya kreatif terutama karya puisi dan cerpen, menggalakkan pelajar menghasilkan karya kreatif yang bermutu dan memupuk pelajar agar menghargai karya kreatif moden dan tradisi. 11 April 2009, penceramah dan pembimbing utama Encik Azhar Saleh, Munshi Dewan DBP berkongsi ilmu dan kaedah penulisan karya puisi dan cerpen. Selain fokus utama terhadap penulisan karya kreatif, para peserta juga diberikan motivasi tentang kepentingan dan keistimewaan bahasa Melayu yang harus diutamakan penggunaannya sebagai bahasa kebangsaan yang termaktub dalam perlembagaan negara. 12 April 2009,
Setiap peserta dibimbing dan diberikan tugasan untuk menyiapkan sekurang-kurangnya 3 hingga 5 buah karya puisi dan sebuah cerpen yang bersesuaian dengan peringkat umur peserta. Turut membantu peserta ialah Zaid Akhtar, Rohaidah Yun, Muhammad Taufik Mahmud, Hamzah Rahman Soriat dan Hamzah Hamdan yang menyemarakkan semangat para peserta untuk menghasilkan karya. 13 April 2009, sesi bengkel puisi dan cerpen secara interaksi dua hala ini amat digalakkan agar para peserta dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh. Para peserta juga disarankan menghasilkan beberapa karya untuk dibincangkan serta diulas oleh para penceramah dan pembimbing. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan 3. Rencana pemanasan dan perubahan iklim global. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan rencana berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Pemanasan dan perubahan iklim global menyebabkan paras air laut semakin meningkat. Kenaikan paras air laut menyebabkan perubahan fizikal yang mengakibatkan bencana banjir di kawasan rendah dan pesisir Malaysia seperti di Terengganu, Kedah dan Selangor. Selain itu, fenomena ini juga menyebabkan berlakunya proses eroksi pantai atau proses penghakisan tanah di kawasan pantai akibat daripada gelombang, arus air laut dan kegiatan manusia. Antara kawasan yang terdedah dengan keadaan eroksi ini termasuklah kawasan Pantai Bacuk Kelantan, Pantai Puteri Melaka dan Seberang Takeh di Kuala Nerus, Terengganu. Kenaikan paras air laut turut memberikan kesan terhadap hidupan laut. Peningkatan jumlah gas karbon dioksida ke udara menyebabkan kenaikan suhu air laut. Perubahan suhu air laut yang mendadak dan kenaikan paras air laut boleh menyebabkan gangguan kepada hidupan marin seperti terumbu karang dan ikan. Terumbu karang merupakan tempat tinggal bagi 25% hidupan laut seperti ikan, cacing dan moluska yang bertindak sebagai benteng serta pelindungan pantai daripada ombak yang kuat. Kemusnahan terumbu karang bukan hanya merugikan hidupan laut, bahkan masyarakat dari segi keselamatan. Hal ini turut memberikan kesan kepada kemusnahan pantai yang sebelum ini dihiasi dengan pelbagai warna terumbu karang dan spesies hidupan laut yang lain. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan.
Petikan umum akan dibaca sekali lagi. Petikan 3. Rencana Pemanasan dan Perubahan Iklim Global. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan rencana berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Pemanasan dan perubahan iklim global menyebabkan paras air laut semakin meningkat. Kenaikan paras air laut menyebabkan perubahan fizikal yang mengakibatkan bencana banjir di kawasan rendah dan pesisir Malaysia seperti di Terengganu, Kedah dan Selangor. Selain itu, fenomena ini juga menyebabkan berlakunya proses eroksi pantai atau proses penghakisan tanah di kawasan pantai akibat daripada gelombang, arus air laut dan kegiatan manusia. Antara kawasan yang terdedah dengan keadaan eroksi ini termasuklah kawasan Pantai Bacuk Kelantan, Pantai Puteri Melaka dan Seberang Takir di Kuala Nerus, Terengganu. Kenaikan paras air laut turut memberikan kesan terhadap hidupan laut. Peningkatan jumlah gas karbon dioksida ke udara menyebabkan kenaikan suhu air laut. Perubahan suhu air laut yang mendadak dan kenaikan paras air laut boleh menyebabkan gangguan kepada hidupan marin seperti terumbu karang dan ikan. Terumbu karang merupakan tempat tinggal bagi 25% hidupan laut seperti ikan, cacing dan moluska yang bertindak sebagai benteng serta pelindungan pantai daripada ombak yang kuat. Kemusnahan terumbu karang bukan hanya merugikan hidupan laut, bahkan masyarakat dari segi keselamatan. Hal ini turut memberikan kesan kepada kemusnahan pantai yang sebelum ini dihiasi dengan pelbagai warna terumbu karang dan spesies hidupan laut yang lain. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan umum akan dibaca sekali lagi. Petikan 4, cerpen menuai emas. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan.
Dengar petikan cerpen berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Alif masih di petak emas, berembun pada pagi yang masih dingin. Dia menyedut nafas dalam-dalam. Diri terasa kedil di tengah petak emas yang menguning. Tetapi jauh di ufuk batin, dia berasa syukur dan bangga kerana semakin memahami makna kemajuan yang mahu dibawa. Varieti padi baru MR220 CL1 dan MR220 CL2 yang dikacukkan daripada varieti MR220 ini dijangka dapat mengawal masalah padi angin dan rumput rumpai yang menjejaskan tanaman padi. Kita jangka ini dapat memberi perolehan beras 73.8% dan 75.4%. Tentunya ini lebih baik daripada MR220 yang beri pulangan 61.7%. Sudah terbukti dalam uji kaji, hasilnya antara 8,480 sehingga 8,690 kilogram sehektar. Alif terhimbau perbualan dengan pegawai pertanian yang sentiasa tidak lokek maklumat dengannya. Dia hafal kebaikan yang bakal diperoleh daripada varieti padi yang diusahakan ini. Benih varieti ini kebal terhadap racun rumpai imidazolindon, dapat menjimatkan penggunaan air melalui pembanjiran sawah yang dilewatkan, dan keadaan ini sekaligus dapat mencegah satu lagi masalah perosak utama, iaitu siput gondang emas. Dengan kos tidak melebihi RM600 sehektar, nilai tuaiannya cukup berbaloi, iaitu dengan pulangan 5 kali ganda. Jangan pandang rendah bidang ini, Alif. Bidang pertanian cukup menjanjikan. Awak dah ada modal. Petak bendang itulah modalnya. Kita tidak perlu beli beras dari luar negara kalau kita serius usahakan tanah sendiri. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan cerpen akan dibaca sekali lagi. Petikan 4, cerpen Menuai Emas. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan cerpen berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Alif masih di petak emas, berembun pada pagi yang masih dingin. Dia menyedut nafas dalam-dalam. Diri terasa kedil di tengah petak emas yang menguning. Tetapi jauh di ufuk batin, dia berasa syukur dan bangga
kerana semakin memahami makna kemajuan yang mahu dibawa. Varieti padi baru MR220CL1 dan MR220CL2 yang dikacukkan daripada varieti MR220 ini dijangka dapat mengawal masalah padi angin dan rumput rumpai yang menjejaskan tanaman padi. Kita jangka ini dapat memberi perolehan beras 73.8% dan 75.4%. Tentunya ini lebih baik daripada MR220 yang beri pulangan 61.7%. Sudah terbukti dalam uji kaji, hasilnya antara 8,480 sehingga 8,690 kilogram sehektar. Alif terhimbau perbualan dengan pegawai pertanian yang sentiasa tidak lokek maklumat dengannya. Dia hafal kebaikan yang bakal diperoleh daripada varieti padi yang diusahakan ini. Benih varieti ini kebal terhadap racun rumpai imidazolindon, dapat menjimatkan penggunaan air melalui pembanjiran sawah yang dilewatkan, dan keadaan ini sekaligus dapat mencegah satu lagi masalah perosak utama, iaitu siput gondang emas. Dengan kos tidak melebihi RM600 sehektar, nilai tuaiannya cukup berbaloi, iaitu dengan pulangan 5 kali ganda. Jangan pandang rendah bidang ini, Alif. Bidang pertanian cukup menjanjikan. Awak dah ada modal. Petak bendang itulah modalnya. Kita tidak perlu beli beras dari luar negara kalau kita serius usahakan tanah sendiri. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan.